terpulang pada kita. Kita nak tengok satu negara itu daripada segi aspek apa. Tapi kebanyakan daripada kita, bila kita tengok, kita mesti tengok kemajuan daripada segi teknologi. Mau tak mau, ya pergilah. Ya pergi mana boleh tengok bangunan tinggi, maju. Bila kita tengok jambatan yang hebat, maju. Ada kita tengok negeri yang jambatan tak hebat, bangunan tak ada, kita kata dia maju. Tak pakai berlaku. Oh, dia ada penyajaknya lahir di sini. Dah. Ceritalah. Kerana kita menilai sesuatu kemajuan negara, Allah menilai dari segi kemajuan teknologi. Profesor Nuraini punya ucapan, dia kata teknologi is the part of our life. Takkan bila dah habis, jambatan tak mau buat ke? Oh, dah habis, sukansi dah habis, jambatan tak boleh buat. Kau pikul buku. Awak manusia ada, tak perlu buat rumah ke? Itu pasalnya orang Jepun, masa mula dia introduce television, orang gelak dengan Jepun. Dia kata orang Jepun, masa tu orang Malaysia memang suka gelak orang pasal dia ekonomi tak tinggi. Dia kata, kau buat television, siapa nak beli kau punya television? Orang Malaysia beli television setahun 2 kali, semua hidup 2 kali je, kena tak beli langsung. Tapi orang Jepun kata, no, you not understand economy. Kenapa? Dia kata sebenarnya kadar pengeluaran television must be same of rate of birth. Hadirin dan hadirat sekalian, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan Kandival Cluster dan angkat UISIM dan melancarkan program Negeri Sembilan Sains Teknologi, Engineering dan Matematik STEM dengan resminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.